Jiran saya selalu pinjam barang, dia tak beri balik, pinjam saja. Kalau tegar, kecil hati. Bagaimana nak jaga hubungan? Sedekah ke dia. Dia pinjam cok, dak atau. Nampak? Kata dia, kalau dak pakai dah, atau mulalah kita nak pakai pula. Bersih hati. Dah. Catung muka-muka. Atau dak juga. Maka sedekah. Boleh pahala tak? Boleh pahala. Tapi jangan sampai dia pinjam kereta kita, jangan sedekah kereta pula lagi. Nah, kita ada pun bayar dah habis-habis lagi. Nah, jadi kalau kita sedekah, ambil lah. Saya sedekah lah. Dah payah nak atas, saya sedekah. Lepas sedekah cok gebeng, pinjam pula kereta lebih. Faham tak lagi? Tak apalah, ngelabih-labih aku sedekah pula. Faham? InsyaAllah lama-lama dia berasa seduk dalam orang, dia pun tak berani nak pinjam. Tahu tak? Daripada kita duduk sipang, takut jadi balah. Balah ngejirang masalah. Sebab kalau kita baik ngejirang, walaupun dia perangai tak molek, kurang-kurang dia tak nyakit hati ke kita. Dan dia sakit hati kita, baik. Kalau dia baik dengan kita, walaupun perangai tak molek, dia tengok orang pecah rumah kita nak curi apa, dia telefon boleh, dia telefon kita. Tahu tak? Tapi kalau dia balah dengan kita, dia tengok orang masuk rumah kita, dia kata ambil banyak orang, ambil berabi. Dia kata gitu. Faham lagi? Aku ngelori-lori kalau boleh.